dengar dan bergetarlah. Sayalah lanun angkasa yang gemilang terhebat, makhluk Barossa. Saya akan merampas semua harta karun yang ada di angkasa. Dan itu adalah satu kod untuk kami. Apa halnya ni? Maafkan saya. Mari kita hangatkan keadaan. Sekarang, untuk habiskan awak. Mungkin agak terburu-buru. Kenapa ni? Mari sini. Kalau awak tak datang, biar saya aja yang datang. Ini ialah harta karun angkasa. Jadi saya akan mengambilnya. Sebelum awak sentuh saya nak bertanya satu soalan. Sebaik jawab pegang saya. Apa yang awak akan lakukan? Apa? Sebaik jawab pegang saya. Apa yang awak akan lakukan? Takkanlah tak nampak. Merampas semua harta karun dan hapuskan sesiapa saja yang menghalang. Itulah cara makhluk Barossa. Saya akan gunakan awak untuk menawan dan mengawal seluruh galaksi. Menawan seluruh angkasa. Menakjubkan. Kalau macam tu awak boleh ambil saya. Barossa! Memang hebat. Final break! Awak jangan buat macam ni, Beliarak! Hati-hati, Haruki! Benda tu sangat berbahaya. Sama bahaya macam musuh. Baru! Tumbukan baru! Kenapa tiba-tiba benda ni menjadi berat? Cara serangan awak membosankan saya. Bagilah saya kerjakan sesuatu yang lebih menarik. Baru! Dia dah larikan diri!
Saya akan libas apa saja yang saya mahu dan bila-bila masa saja yang saya nak. Pedang yang menarik. Saya sukakannya. Aduh, awak ni Celebro. Awak ni terlalu cuai dan sekarang mereka sasarkan awak. Kapten, saya dah balik. Saya ada laporan dari pasukan perubatan. Yoko dan juga Haruki masing-masing cedera dengan serius, tapi mereka perlukan rawatan. King Joe macam mana? Ia jadi rosak teruk lepas lawan Ouroboros. Sekarang ia sedang direhatkan. Scavenger pula dah dihantar ke muzium. Jadi, yang tinggal cuma Windham aja sekarang ni. Ia tinggal tanpa juru pandu. Ultraman Puzzle Swatch. A huge team-up of Ultra heroes and kaiju. Over 60 featured characters. Assemble your own personalized team from characters across the Ultra series. A super easy puzzle game. An explosion of special moves and combo attacks. Combine powers to solve puzzles and maintain peace throughout the universe. Ultraman Puzzle Swatch. Available now. Objek berbentuk pedang telah dikesan mendarat di Maruki Dojo. Dikenal pasti sebagai senjata yang dimiliki oleh Ultraman. Pindahkan semua orang ke jarak lingkungan 2 km. Saya ke tempat kejadian. Kapten, pihak hospital bagi laporannya Haruki dah hilang. Apa? Kat sini rupanya awak. Mudah juga nak genggam awak. Awak ingat dengan kecilkan diri awak boleh menyuruh ke? Kalau awak kecilkan diri, saya pun kena juga buat macam tu. Awak ni dah tak betul ke apa? Lebih kuranglah. Mari cepat. Tak nak Saya tercabut akan pula. tentukan siapa yang akan gunakan saya. Awak masih lagi nak berdegil ya? Hei, si muka dungu! Hei, jangan sampai saya patahkan rahang awak! Bagi balik Belly Rock pada saya. Oh, makhluk bumi. Berani betul ya. Mari kita buat ikut cara Lanun. Kalau awak nak, marilah dapatkannya. Awak ni boleh tahan cergas juga ya. Sekali lagi ambil ni. Ambil ni. Aduh. Kepala awak tu saya punya. Awak lagi ke? Makhluk asing berduri. Awak tak ada nama yang elok sikit ke untuk saya? Cih, awak ni siapa pula? Kenapa awak masuk campur? Saya tak berminat dengan awak. Urusan saya sebenarnya dengan Belia Rock. Ha? Apa dia? Siapa kuat menentang kejahatan, kuat juga tentang kebaikan. Membinasakan kegelapan dan cahaya. Kebetulan saya suka perkara macam tu. Pedang Jachin dan gaya Jachin. Boleh kita menari bersama? Memang menakjubkan. Saya akan libas awak. Saya tak tahu apa dah jadi. Tapi selagi saya boleh gunakan awak. Mari mula, mari mula, mari mula! Ups, aduh, kita cuba sekali lagi.
Kegunaan pedang itu untuk cahaya atau kegelapan? Apa? Final break! Libasan bola sabit! Awak, Beliarok. Nanti. Yang itu kepunyaan saya. Sebelum awak sentuh saya nak tanya satu soalan. Sebaya aja awak pegang saya. Apa yang awak akan lakukan? Yalah. Baiklah. Biar saya fikirkan sekejap. Saya tak berminat pada apa yang berlaku di galaksi ini. Tak kisahlah kegelapan ataupun cahaya. Seperti angin yang bertiup, saya buat apa yang saya mahu. Satu perjalanan tanpa tujuan. Apa pun, masih ada benda yang saya nak libas. Mengagumkan. Kalau macam tu awak boleh ambil saya. Akhirnya Beliarok ada dalam genggaman tangan saya. Nanti! Bagi balik pada saya, pencuri. Aduh, tak payahlah buat tuduhan tak berasas. Pedang ni yang dah pilih saya sendiri. Selamat tinggal. Baru. Saya akan gunakan benih juran ni untuk saya jadi besar dan musnahkan awak! Macam mana? Haruki, access granted. Bela diri angkasa. Teknik bertarung pusaka. Guru Zero. Guru Seven. Guru Leo. 0-7 Leo. Okay. Aku seru supaya kamu laungkan namaku. Ultraman Zack. Ultraman Zack! Ultraman Z. Alpha Edge. Jadi awaklah Ultramania yang dah hapuskan abang saya, Gilvalis! Yang ni ultra tajam daripada yang sebelum ni. Mari kita tajamkan apa yang patut. Haruki! Hey! Jack, Zuffy, father of Ultra. Ambil ni! Gaya M78. Libasan kilauan tornado. Itu tak berkesan! Ia tak berkesan macam yang awak buat pada abang saya. Wahai Encik Ultraman. Sekarang ni giliran saya pula. Kilauan kilau! Tak adil lah macam ni. Makhluk baru sah. Hei, apa ni? Mana ada perlawanan adil ataupun tak adil? Kepala awak akan jadi milik saya. Ini mana adil? Windham dah pun sampai. Tuan Z, saya datang untuk membantu. Tembakan laser! Aduh! Tak guna. Siapa aja yang menghalang, saya akan hancurkan! Windham, tahap kerosakan di tahap 45%. Tumpukan semua tenaga ke bahagian lengan kiri. Pertukaran gemuk tanpa had. Impact Windham Yoko!
Baru. Awak berambuslah. Yang tadi itu memang satu serangan yang tak masuk akal. Bagi saya rehat sekejap. Haruki, gunakan Ultra Vision sekarang! Okey! Lenyapkanlah kegelapan! Ribut emas! Guru Zero! Senior Jin! Belial! Zero Beyond. G. Belial Atrocious. Aku seru supaya kamu laungkan namaku, Ultraman Zack! Ultraman Zack! Ultraman Z. Delta Rise Claw. Betul! Ambil ni! Berhenti! Sudah cukuplah tu! Awak teruskan dan awak akan tengok kawan awak tu berkecai. Apa? Bagus, macam itulah. Itu Ultra keji tahu tak? Berlawan barulah ada dasar sama. Biar saya berehat sekejap. Pergi jahanam dengan tak adil. Sekarang ni masanya untuk kita membalas dendam. Teruk juga dia kena belasah tu. Siapa yang terlalu yakin dengan serangannya, peluang akan sentiasa terbuka. Mereka sentiasa nantikan peluang tu. Awak nak bertaruh siapa yang menang ke? Haruki, awak tak apa-apa ke? Sebelum ni Cik Yoko dah bersusah payah selamatkan saya. Sekarang giliran saya untuk selamatkan dia. Si penyangak ni tak berjaya kalahkan saya. Betul tu. Risiko yang paling hebat boleh jadi satu peluang yang besar. Apa hal ni? Apa hal susah sangat nak hapuskan awak ni? Kami berdua takkan sesekali mengalah. Sampai ke akhirnya. Mana awak nak pergi, ha? Perjalanan awak macam menarik minat saya. Tapi saya akan pergi kepada perjalanan yang lebih menarik minat saya. Ha? Awak tak payah risau. Saya akan rahsiakan perkara pasal diri awak. Ia akan lebih seronok dengan cara macam tu. Belial, awak dah datang balik? Awak Belial. Aduh, sakitnya. Sebelum awak sentuh saya nak tanya satu soalan. Sebaik aja awak pegang saya, apa yang awak akan lakukan? Saya tak tahu. Tak tahu awak cakap? Kita ada misi keamanan untuk... Diamlah! Saya tak bercakap dengan awak. Apa aja yang kita boleh lakukan?
Saya betul-betul tak tahu. Saya tak tahu, tapi tolonglah. Pinjamkan kami kuasa awak. Budak mentah, awak ni memang seorang yang terlalu mentah. Jadi apapun, awak ada potensi untuk melebar sesuatu yang hebat dan menarik minat suatu hari nanti. Saya rasa saya nak lihat benda tu. Sekarang, genggam saya dalam tangan awak. Terima kasih. Banyak-banyak, Belerok. Mari lakukannya. Saya dah muak dengan awak! Baik ataupun jahat, itu terpulang pada penggunanya. Kita permainkan awak. Jangan lari! Apa aja yang menggugat peraturan alam semesta, kami akan hapuskannya! Siul Death Shield! Barossa, saya rasa cukuplah untuk hari ini. Muka besar! Apa yang dia cakap tadi tu? Lanun yang hebat telah dimusnahkan di bumi. Saat-saat akhirnya tadi pun membosankan. Belerok, terima kasih banyak-banyak ya. Mulai sekarang ni, kita boleh sama-sama. Jangan nak rosakkan saat-saat ni pula. Saya akan lepas apa yang saya mahu bila-bila masa saya nak. Kurang sopan betul lah dia ni. Tubuh ni dah tak berguna lagi. Jangan bergerak! Jangan takut. Dia akan berair dengan pantas. Jangan bergerak. Kapten. Kapten tak apa-apa ke? Asano di sini. Saya dah berjaya menangkap Shinya Kaburagi. Kami akan bawa dia ke ibu pejabat. Bangun! Saya ada dekat mana ni? Apa yang awak nak buat ni? Jangan sakitlah! Tolong hentikan sekarang! Siapa awak semua ni? Sakit! Muchaだと言われてもぎゅっと力合わせて正義の空に飛び立とう嵐の中で命盾にしながら君と交わした約束は Just say my name, don't give up 誰もがこの星の明日を夢見るからがむしゃらなその涙とこの勇気あふれ出す光の鳥を越えめくりがぶ魂が言葉知る熱い心強く
るよウルトラマンファイティングゾーン Ultra Navy dari Haruki. Hey! Hari ini kami akan tunjukkan ini. Belial Atrocious. Bentuk peningkatan kuasa Belial yang memiliki kuasa yang mengerikan. Kuasa pesaing-pesaing yang kuat bergema satu sama lain meningkatkan kuasa pingat-pingat mereka. Kan, Encik Zack? Ya, menjadi pingat kebangkitan Ultra dengan menggunakan pingat lemas ni. Dalam Ultra Fusion, kita boleh bertukar ke Delta Rise Claw. Terus menonton episod seterusnya. Terdapat satu kes misteri di mana raksasa lenyap tiba-tiba. Semasa siasatannya Haruki jalankan, dia terjumpa seorang perempuan misteri yang merenung roda Ferris. Siapa sebenarnya perempuan ini yang gelarkan dirinya sebagai Kaori? Seterusnya, dalam Ultraman Z, cabaran semula dari tahun 2020. Masa untuk Ultra Lari! Omega. Ebi Kura 隊長ってこんな感じだったんですね。あ、このチャンネルウルトラマンの動画が盛りだくさんですよ。登録おすすめです。